Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Kita bersyukur hari ini saya dapat kesempatan dan ruang masa Datuk Husamuddin Yaakob yang kita panggil sebagai guru bangsa usahawan. Ramai teman-teman yang telah membaca buku ini dan menghabiskannya daripada ke kulit ke kulit mendapati ianya satu proses yang benar-benar datang dengan begitu banyak wisdom. Jarang ditemui wisdom mutiara mahal ini dapat dikumpulkan dalam satu buku yang mempunyai halaman-halaman yang tersendiri, berdiri untuk seakan berbisik kepada kita apakah yang perlu kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan dan keusahawanan. Jadi dalam kesempatan kami datang mengunjungi pejabat Datuk Husamuddin pada kali ini, saya meminta ruang untuk bertanya beberapa persoalan yang sangat asas. Dan kita nak mendengar daripada mulut Datuk Husamuddin butir bicara yang datang daripada hati. Ini bukan proses menggurui, menunjukkan siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih pandai. Hakikatnya kutipan-kutipan dalam perjalanan ketika beliau terpijak kerikil yang melukakan kaki, ketika nafasnya seakan tidak panjang pada perjalanan yang melelahkan. Dan inilah yang kita temui. Inilah siri pertama dalam banyak-banyak siri kalau diberi kesempatan untuk kita mengumpulkan dalam tempoh 30 minit masa yang sangat berharga bagi Datuk Husamuddin dan ianya akan menjadi manfaat yang berharga juga buat kita. Datuk, nak tanya benda mudah ya. Sebelum Datuk bina Empire Media Karang Kerah ni, Datuk ni siapa? Terima kasih, Datuk. Sebenarnya saya, sebelum saya bina Karang Kerah ni, saya ni adalah seorang biasa, orang biasa. Sekarang pun masih orang biasa lagi. Kan? Cuma yang besar tu Karang Kerah. Ya. Saya sama aja. Yang luar biasa tu Karang Kerah. Karang Kerah saya masih biasa. Orang yang sama. Orang yang sama. Jadi sebagai orang yang dilahirkan dalam ataupun dibesarkan di kalangan pedagang dan juga orang-orang yang suka ataupun boleh kalau bahasa sekarang dipakai cerdik pandai lah. Di kawasan yang saya dibesarkan tu ramai ulama-ulama, guru-guru. Jadi saya selalu dipesan kita mesti jadi orang yang berilmu. Kita cari ilmu. Ilmu tu adalah membaca. Kena baca banyak dan you dapat ilmu banyak. Jadi bila kita nak buat apa-apa, nak buat apa sekalipun kena ada ilmu. Nak memancing, kena ada ilmu memancing. Nak menjual, kena ada ilmu menjual. Jadi kena cari ilmu dulu. Jadi suasana yang saya dibesarkan tu adalah suasana di mana ilmu tu dihargai, dicari, dikembang dan disebarkan. Saya tengok ada teori mengatakan seorang tu akan jadi hebat kerana bakat. Ada juga mengatakan kerana lokasi bumi tempat dia membesar tu. Maknanya persekitaran tu yang membentuk. Dia Datuk kata tadi tempat tu dengan cendekiawan, dengan ilmuwan. Maknanya persekitaran tu sendiri membentuk diri Datuk. Okay. Saya setuju sangat. Memang saya rasa persekitaran saya tu mempengaruhi apa yang saya nak buat. Kerana saya tengok di depan saya tu, contoh-contoh di depan saya, saya tengok Cina meniaga. Orang-orang Cina, pekedai-pekedai Cina meniaga dan saya tengok kehidupan dia semakin baik. Lepas tu, yang orang-orang Melayu di sekitar kawasan perumahan saya, dia ni ayah mak mereka memberatkan tentang pelajaran pendidikan dan ada yang dihantar ke England dan dia jadi orang berjaya. Maknanya contoh depan mata Datuk tu dah terbentang daripada awal. Ya, suasana sekeliling tu. Jadi saya beruntung, saya dibesarkan dalam bandar Kota Baru tu, disitulah tempat berhimpunnya. Orang jahat pun ada juga. Gangster apa semua kan pun ada, tapi bagaimana tapi yang mana lebih banyak. Jadi saya beruntung kerana kawan-kawan ayah saya tu ulama-ulama apa dan juga macam contoh tokoh ulama itu Haji Daud yang ada mungkin orang lama kenal lah Haji Daud dan
banyak juga syarikat-syarikat seperti Pusaka Dian, Pusaka Aman, Al-Hikmah Press, semua tu mereka terlibat dalam penerbitan buku-buku yang membina minda masyarakat. Jadi communication atau bahasa mereka bercakap hari-hari pun bahasa bisnes dan bahasa ilmu. Okey. Jadi itu yang membentuk bahasa bisnes dan bahasa ilmu. Ya. Jadi masa Datuk kecil tu, Datuk dah dengar lah cerita-cerita usahawanan. Yalah, bila kawan ayah saya cerita dengan kawan-kawan dia apa tu, cerita tentang ilmu, tentang pendidikan, tentang bisnes. Macam mereka pun ada bisnes, ada percetakan. Cuma mungkin dia orang dulu kebanyakan yang bisnes-bisnes, kalau di tempat saya dibesarkan, orang Melayu kalau kedai buku kebanyakan mereka. Kedai jahit kebanyakan mereka. Kebanyakan orang Melayu. Kedai emas banyak juga orang Melayu. Yang lain-lain kedai Cina. Jadi tapi kerana relationship masa tu orang Cina dengan orang Melayu baik. Harmoni, jadi mereka bertukar. Jadi maknanya kita, kawan-kawan saya pun orang Cina, jadi bila saya pergi ke rumah dia, bahasa ayah dia bercakap dengan mak dia dengan apa tu, bahasa bisnes dan bahasa pendidikan. Jadi dia paksa anak-anak dia suruh belajar apa, dan cara dia belajar, jadi itu tengok, dan cara dia orang bekerja. Sebelum tu Datuk, tenunan dan anyaman kehidupan masa tu lah. Maknanya harmoni, aman, interaksi di antara kaum. Amat harmonis, dan because we go to kita pergi ke sekolah yang sama. Kalau saya sekarang lah, kalau saya nak gambarkan tanpa berlebih-lebih, apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang bukan seperti yang pada zaman Datuk. Sudah beza. Pasal dulu kalau kita tengok, kalau zaman sekarang, kita pergi ke satu area, kita tengok orang Cina aja. Satu area orang Melayu saja. Satu area jarang-jarang, kecuali di kedai mamak yang ada, semua ada. Saya nak reflect balik lah. Mungkin kita generasi baru ni pun boleh melihat apa yang berlaku kan. Jadi Datuk cuba gambarkan tadi kepada kita satu bentuk hubungan kaum yang sangat harmoni dan baik, dan Datuk mendapat banyak daripada limpahan budaya yang ada dalam masyarakat Cina tu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan Datuk. Betul lah. Maknanya memang begitu. Keadaan macam tu, kita cakap bahasa Kelantan. Semua orang. Cina, India, Melayu, Arab pun ramai. Everybody kecak Kelantan. Kecak Kelantan. Dan memang bahasa menyatu. Makanan. Kita pergi restoran. Restoran kebanyakan dulu, restoran tu, kedai kopi tu dimiliki oleh orang Cina. Tapi yang menjual nasi campur ke apa, orang Melayu. Dalam kedai Cina. Nasi bukuh. Nasi bukuh ke, nasi belauk Osman Larin ke apa, yang buat teh, buat kopi tu Cina. Jadi pasal kepakaran buat teh, buat kopi tu, Cina ada. Cara dia buat teh tu kan, teknologi buat teh tu, teknologi buat teh Cina dengan teknologi buat teh Melayu lain. Buat teh Cina ni sedap sikit. Dia lain. Pasal macam contoh, itu bezanya. Orang Melayu, kalau kita pergi rumah dia, buat teh tu kacau teh. Kucat teh. Kacau lah tu. Orang Cina dia panggil serve tea. Dia serve tea. Bila serve tea, dia ada teknologi dia. Jadi teh tu, pada zaman dulu tak ada uncang. Teh yang tu ditaruh dalam satu pot yang kecil, seolah macam direbus, direndam, pati-pati dia keluar, dan ditaruh ke dalam gelas yang kecil, ditambah air panas. Okey. Jadi teh tu akan selalu konsisten. Jadi kalau teh orang Melayu dulu, dia kacau. Kucah bergantung. Kadang-kadang kucah macam ni, kadang-kadang kucah macam ni. Kan, kita taruh gula sesedap rasa. Jadi tidak konsisten. Itu sebab kenapa orang dulu dia pergi ke kedai kopi Cina. Cara Cina buat kopi pun tengok. Dia rendam kopi dia tu dalam teko yang besar tu. Kan, teko tu kebanyakan tu teko tembaga. Lepas tu dia ada penapis. Lepas tu baru dia tambah air. Jadi kita tengok konsisten tu. Itu sebab di kedai-kedai Cina, kedai kopi yang
Muhibah ni. Kopi Cina yang buat. Teh Cina yang buat. Oh, sekarang dalam usia saya ni, saya dapat satu konsep dan saya faham kenapa kalau kata isteri toke lah, okay, dia akan berada di dapur dan memastikan dia yang menjaga penyediaan minuman tu. Ya, untuk konsistensi. Supaya rasa teh, rasa kopi. Itu sebab kalau kita tengok, kalau orang Kelantan, dia akan kata, oh kena pergi kedai kopi Kete, kedai kopi Deko. Pasal teh dia, kopi dia, itu. Ataupun pergi ke White House. Orang Muar, dia pergi ke 434. Yeah. Jadi makna konsistensi, jadi maknanya quality control tu, toke dengan bini toke aja yang jaga. Dia tak lepas. Pasal itulah dia punya trade secret. USP dia di situ. Pasal jual nasi, dia tak boleh jual nasi. Orang Melayu jual. Nasi orang Melayu letak di tempat kedai dia. Kedai dia. Ataupun kedai tu ada orang Melayu yang menjual nasi. Macam di Hoover ke apa. Tapi kopi tu 30 tahun dulu dengan sekarang sama. Padan pun saya tanya Amanda Siao yang mewarisi White House tu, dia kata bancuh kopi teh tu masih lagi mak dia. Ya, pasal dia ada formula dia, ada cara, ada tertib dia tu. Okey. Cakap pasal formula lah. Tentulah banyak nilai-nilai kehidupan yang Datuk dapat pada tahun 50-an, 60-an. Boleh Datuk berikan 3 nilai yang melekat dalam diri Datuk sepanjang proses pembesaran zaman anak-anak Datuk, zaman kanak-kanak Datuk? Values. Yes, values. Satu, saya rasa apa kita buat ni, vision kita kena jelas. Okay. Kita nak apa-apa, kita kena tahu. Contoh, kita nak buat apa, sebab kita buat tu, kenapa kita buat dan untuk apa kita buat. Kita kena jelas. Jadi bila kita dah jelas apa kita nak, apa-apa hasil yang diharapkan daripada satu gerak kerja kita tu, kena jelas. Nombor 2, kita kena ada strategi. Bagaimana nak achieve. Lepas tu kita kena ada follow through. Makna 3 benda ni kita kena follow through supaya apa yang kita rancang itu kita akan dapat. So ini kena konsisten. Jadi kita tak boleh cakap kita nak pergi ke sini tapi kita tak ada strategi nak pergi ke sini. Dan kita tak ada usaha. Contohlah kita kata saya nak pandai mengaji Quran. Kita nak pandai mengaji, kerana kita nak jadi orang Islam bagus, kita kena pandai mengaji Quran. So kita kena berusaha belajar itu tapi kita tak buat apa-apa. Tak ada tindakan. Kita duduk saja atas kerusi ke apa duk fikir. Tapi kita tak buat. Jadi makna kena ada follow through tu lah. Kena buat. Membina impian tanpa tindakan. Yang tindakan dan konsisten. Datuk sebut 3 perkara ni kan. Pertama, visi. Ya, mesti jelas lah apa kita nak. Okey. Yang kedua, mesti ada pemikiran akhir yang kita nak tengok. Jadi maknanya objektif tu. Dalam bahasa simple, objektif, strategi, gerak kerja. Gerak kerja yang konsisten. Yang makna follow through. Gerak kerja ni dia tak boleh gerak saja. Dia kena berterusan. Dan detail lah. Dan mana semua benda tu kena ada detail. Tak boleh selayang pandang. Tak boleh. Jadi maknanya macam proses yang sebut tadi. Buat teh tu, dia kena ada detail. Mana semua benda tu kita kena rancang dengan seperti kita nak buat rumah lah. Tiang dia, dinding dia, ceiling dia, bumbung dia tu, saiz bumbung apa tu, kena go very detail. Kalau tak, rumah besar, tiang kecil, runtuh rumah. Macam orang kita katalah, masak sedap, masak main campak-campak. Tak boleh macam tu lah. Ya, dia kena very detail. Sebab kalau kita pergi KFC, 20 tahun dulu sampai sekarang sama. Pasal dia detailing, garam berapa biji tu kena, berapa minit dalam kuali tu minyak tu kena berapa. Ini pengurusan diajarkan di barat dan juga di Jepun. Dalam budaya Melayu ni ada tak detailing macam tu?
dia sebenarnya saya orang Melayu. Kan? Jadi orang Melayu ni kita lebih relax sikit. Jadi maknanya kita lebih pada konsep. Kita nak makan sedap. Kita nak jadi orang senang. Kan? Jadi macam Jepun ke China, saya nak jadi milenial. Di umur 33 contoh. Dia spesifik. Saya nak jadi orang kaya. Lepas tu kita berdoa je lah. Kita usaha. Jadi untuk jadi milenial di umur 33, kita kena work backward. Macam mana nak achieve? Ada berapa tahun lagi nak sampai berapa tahun. So kena ada gerak kerja. Kena ada plan. Yang penting semua benda kena ada plan. Okay. Tapi itu memerlukan pemikiran yang terang, pemerhatian yang tajam. Dia secara ringgannya, sebenarnya benda ni, ini merupakan satu proses. Untuk achieve level tu, saya rasa kita kena praktis daripada awal. Disiplin ni kena dipraktis daripada awal. Pasal itu sebab dalam kalau orang Islam kita kata istiqamah. Kita kena konsisten. Jadi maknanya kita kena bentuk karakter kita secara konsisten supaya bila setiap benda yang kita nak buat tu ada matlamatnya, ada step by stepnya, ada timeline-nya juga. Tapi kita, macam Datuk kata tadi kan, Islam dah ajar kita matlamat solat fardu 5 kali satu hari. Step by step tu dalam rukun solat tu dah ada. Jadi timeline tu, edah waktu tu jelas. Kenapa benda tu tak menjadi budaya dalam sanubari kita? Pasal kita tidak praktis. Kecek saja. Kita tak praktis. Kita ni kebanyakan solat kalau sempat. Kan? Orang Kelantan dia kata, kalau dah solat. Kan? Jadi sedangkan sepatutnya kena solat. Bukan kerana kalau sempat ke tak. Jadi itu yang saya kira kita disiplin tu kurang. Kita cincai dalam disiplin. Disiplin ni sejak daripada dulu ke sejak mutakhir ini yang menjadikan benda tu makin longgar? Dia panjang 70 tahun Mesir Datuk lah. Beza orang dulu dengan orang sekarang. Dia sebenarnya orang dulu orang sekarang sama. Cuma dia bergantung kepada disiplin diri, disiplin keluarga dan disiplin environment. Jadi maknanya ada dalam satu keluarga, kalau misal kata 10 orang adik-beradik, 3 tak ada disiplin juga. Tapi majoriti ada disiplin. Kalau ayah dia ada disiplin. Kalau pembentuk awal tu ada disiplin. Jadi itu sebab saya kira pembentukan karakter awal tu penting. Dia kena bermula dengan parenting yang betul. Okay. Parenting yang betul tu penting. Jadi maknanya pasal bila parenting tu betul, bila seorang anak ni pergi ke masyarakat, pergi ke sekolah, asas dia dah kuat, dia tak akan dipengaruhi oleh rakan sekeliling dia. So pembentukan karakter mesti bermula di awal lagi di rumah. Jadi itu bagi saya penting. Jadi kalau seorang ayah yang ada clear vision, dia tahu ke mana dia nak anak dia pergi, dia akan bina karakter. Okey, yang pertama tu dalam keluarga lah. Keluarga tu. Lepas tu lingkungan. Dan pergi ke sekolah dan lingkungan. Maknanya sekolah tu pula. Jadi kalau dulu, zaman dulu, sekolah dulu, kita tak ada politik, tak ada apa, perkauman, tak ada. Jadi cikgu-cikgu fokus memandaikan membentuk karakter pelajar. Untuk bekerjasama, untuk jadi confident, untuk detail, untuk apa. Pasal macam generasi saya dulu, cikgu kita matematik ke sains ke apa, semua sama ada Cina, India atau orang putih. Apa beza bina semangat dengan bina karakter ni tu? Semangat ni kalau orang Kelantan dia pakai pong aja lah. Dia gumbo saja. Kobarkan semangat. Jadi semangat, pasal semangat tu you boleh naik dan dia boleh turun.
karakter bila you bentuk, dia terbentuk dah. So itu sebab kena karakter tu. Sekolah kena, kalau kita tengok Jepun, kenapa dia successful? Dia bina primary school tu untuk karakter. Character building. Kita nak suruh dapat 8A, 10A aja. Karakter kita tak kisah. So orang yang kalau karakter dia bagus, dia dapat 2A pun dia boleh berjaya. Ya. Kita nak awal tu nak pecut. Dia kena organic growth. Apa pun karakter ni merupakan organik. Mak suruh awal-awal. Jadi kalau kita tengok, kalau budak-budak sekolah zaman sekarang kita tengok, kalau yang mak bapak cakap orang putih, dia boleh cakap orang putih. Tok, saya Datuk sebut tadi, kita baca dan kita tahu bahawa keluarga Muallim Haji Yaakob ni sangat luar biasa. Di kalangan adik-beradik Datuk semua. Pernah tak sekali dalam kehidupan Datuk ataupun Datuk rasa macam ada satu perasaan lah, rendah diri berbanding dengan kakak dan abang yang sangat berjaya? Ya, ini saya dah share banyak kali. Memang saya rasa rendah diri. Pasal adik-beradik saya yang lain lebih pandai. Memang dia orang boarding school apa. Cuma saya beruntung kerana mak saya reassure saya. Kan, mak saya tu reassure saya. Ketika perasaan tu datang, mak saya reassure. Kan bila saya pergi sekolah, kan, orang bully saya, bila saya balik mengadu dengan maknanya karakter. Bagi saya confidence level. Kan? Itu sebab sampai sekarang saya cakap kuat. Pasal mak kata, okey, kamu kecil, cakap kuat, orang dengar. Kan? Jadi maknanya apa yang kurang tu, mak dengan ayah saya compliment. Dia baja dan dia siram tiap-tiap hari. Jadi membuat saya jadi lebih confident. Okey. Datuk selalu berhubung dengan orang yang international level lah. Tambahan terbaru ni, Datuk banyak berinteraksi dengan Norman Ali Khan. Apa kadang-kadang bila kita dengar Norman Ali Khan tu, dia punya asas Al-Quran semua ni sama. Tapi bagaimana dia membina ketajaman pemerhatian dan penelitian dia itu benar-benar membuka perspektif baru kita. Saya beza, okey. Bila saya banyak dampingi scholar-scholar daripada luar negara ni, saya tengok beza dia, world view dia orang berbeza. Dia melihat lebih kepada benda yang universal. Lebih pada universal. Jadi kerana perspektif tu, mereka melihat sesuatu benda tu dari kacamata burung. Bukan dari kacamata di tempat yang terkurung. Okey. Kan? Jadi kadang-kadang kalau kita bercakap dengan orang yang tidak ada world view, yang dia melihat dari segi dia belajar satu benda tu daripada orang mata satu, jadi apa yang dia akan ajar pada kita adalah mata setengah. Daripada tempurung dia tu. Tempurung dia tu. Jadi macam orang-orang begini, dia bercakap dari perspektif yang berbeza dan kita melihat, wow, rupanya ini. Wow factor tu yang wow factor tu, kerana mereka boleh kupas. Itu yang beza. Kalau apa lagu M. Nasir tu, hut-hut ke apa. Burung hut-hut. Kita mesti lihat daripada kacamata burung tu, lagi itu. Jadi itu bezanya. Mesti dia melalui satu proses hingga sampai kepada punya mata yang tajam, punya analisa yang begitu menikah. Dia membezakan. Beza ni satu, dia bukan baca satu buku atau satu kitab. Dia baca pelbagai kitab dari pelbagai sos. Dan dia cari yang terbaik. Maknanya sekarang, dia meluaskan pembacaan. Yes. Dan dia tidak menghadkan dirinya kepada satu aliran sahaja. Jadi macam sekarang banyak guru-guru kita ni, kita belajar satu aliran, satu kitab, satu guru, kita taksub dengan guru tu, kita pegang 100%. Sedangkan benda ni adalah matter of interpretation.
Jadi makna kena ada perbandingan. Kita kena baca sebelum kita buat apa-apa andaian atau keputusan atau form any idea, kita kena tengok pandangan yang berbeza-beza. Kita buka ruang pemikiran kita Ya. itu. Yes. Jangan sempitkan. Jadi barulah kita buat keputusan yang tepat. Jadi kalau kita dengar satu pihak saja, kita akan buat keputusan yang salah. So kena dengar banyak pihak. Itu sebab kalau kita dalam pembicaraan mahkamah ke apa, dia panggil sampai 50 saksi, 100 saksi. Bila dengar semua, hakim buat keputusan. Okeylah, soalan terakhir saya lah untuk sesi pagi ni tu. Dalam kehidupan Datuk ni dah lalu macam-macam perkara. Dan setiap orang, tak ada manusia perfect. Ya. Dia mesti melalui satu luka awal yang berbekas, yang kemudiannya Datuk Pahat sebagai satu dorongan untuk mencapai kejayaan. Datuk boleh berkongsi dengan kita tak? Daripada luka itulah timbulnya cahaya apa yang Datuk lakukan sekarang. Saya sebenarnya luka besar tu tak ada, tapi luka-luka kecil tu banyak lah. Cuma bagi saya setiap kali luka tu, yang paling penting kita kena cari obat untuk rapatkan luka tu, dan kita kena juga flashback apa yang menyebabkan kita luka. Sebab ada orang tanya tu, bila baca buku Guru Bangsa Usahawan ni kan, saya rasa saya cuba menulis dengan seadil mungkin luahan perkataan Datuk tu. Tapi dia kata, Datuk Hussain ni tak pernah gagal ke? Gagal, tapi saya selalu make good. Datuk jatuh dan Datuk bingkas bangun dengan cepat. Saya make good. Jadi bila gagal, saya fail, saya try benda lain. Saya fail, saya benda lain. Ya, saya rasa dulu masa itu saya dah share banyak bisnes saya fail. So bila saya fail, saya tutup. Saya tak duduk menangis. Saya fail, saya bina balik benda lain. Asasnya Datuk macam orang lain juga. Ya. Jatuh bangun. Tapi Datuk tak meratap, merana dan berlama-lama. Saya bangkit balik cepat. Dan menggandakan kejayaan. Dan juga saya mesti buat kajian kenapa saya gagal. Kan? Kenapa saya gagal. Jadi dalam proses tu saya rasa banyak saya terima kegagalan. Tapi saya rasa saya pernah share. Kadang-kadang dulu saya buat 10 benda, 9 benda betul. Sekarang saya buat 10 benda, 11 yang salah. Kan? Tapi mungkin tak nampak salah tu kerana saya ada 9 yang sukses dulu yang boleh overwhelm kegagalan itu. Tapi kalau orang baru tu, kalau generasi muda ni lah, kita ambil mudah lah. Kalau dia jumpa 10 orang reject. Tapi ramailah yang jumpa 2 orang reject dah berhenti dah. Tapi katalah orang ni tabah betul-betul, dia jumpa 10 orang, 10 reject. Apa pandangan nasihat Datuk? Saya kira sebelum you pergi jumpa orang 11, you kena kaji kenapa dia reject. Kenapa 10 tu reject? Kenapa 10 reject? Jadi maknanya setiap orang reject itu mesti ada sebab-sebab yang berbeza. Ni proses teropong diri yang betul-betul mendalam lah ni. Yes. You kena jadi betul kena gitu. Jadi maknanya jangan kecewa bila di reject, tapi kena tahu kenapa you reject. Kadang-kadang you kena tanya orang yang reject tu, kenapa cik tolak? Boleh saya tahu? Okey, saya terima saya di reject. Penolakan saya terima. Untuk saya belajar supaya improve. Apa sebenarnya yang saya patut baiki? Dengan sendiri mungkin kerana soalan kita tu jujur, dia akan bagi kita peluang yang baru. Tu, orang sekarang kata dunia ni keras, kejam. Betul ke? Dia sebenarnya dunia tak keras. Cuma bagaimana kita react kepada satu situation. Kan? Pasal memang manusia tu dia manusia. Kan? Contoh, kalau kita berbisnes, kalau bisnes kita maknanya research kita tak betul, produk kita tak betul, kita gagal. Bukan kerana dunia keras. Kerana kita yang tak buat research buat. Kita tak buat homework betul. So, bukan dunia yang keras, kita yang lembik. Kita yang lembik. Dunia ni maknanya dunia ni, kalau dulu kalau kita tengok, kalau zaman
70-an dulu, saya selalu tengok movie, Hollywood movie. Dia kata America is land of opportunity. Ya. Kan? Land of opportunity. Cerita cowboy ke apa, kita tengok land of opportunity. Sama juga di dunia ni, business ni is opportunity. Dia akan kelihatan keras kalau kita tidak siap. Kita yang kena siap. Okey. Kita tak pakai baju perang. Jadi maknanya kalau kita pakai baju, kita tahu ada lembeng banyak, kita kena pakai baju. Kan, kita kalau dia pakai Canon, kenapa kita masuk? Kan? Jadi maknanya kita yang tak siap, kita yang lembek, bukan dunia yang keras. Soalan tambahan itu, saya dengan Datuk tak pernah dapat berhenti. Kadang-kadang dalam hidup ni, terutama zaman sekarang lah, peluang datang kan. Bagaimana kita nak kekal fokus kepada satu perkara dan buat sampai berjaya. Kadang-kadang kita nampak, oh ini lebih bagus, ni lebih bagus. Kalau saya lah, peluang tu kadang-kadang dia ada macam datang dalam keadaan dalam camouflage. Kadang-kadang peluang tu bala. Peluang tu menyamar. Menyamar sebenarnya bala. Macam contohlah. Dulu orang Melayu kalau zaman 80-an dulu lesen. Wah, orang Melayu boleh dapat lesen apa-apa. Ya. Lesen tu kadang-kadang bukan peluang, itu beban. Contohlah, you bukan seorang pengusaha transportation. You dapat permit lori. Itu beban tu. Jadi you kena fokus dengan apa yang you sudah buat. You dah well prepared, you dah pakai baju perang, you siap, sepak terajang dia silat, bunga-bunga silat tu you dah ada untuk berjuang dalam bidang ini. You dalam bisnes, contoh, bisnes you adalah badminton. Tiba-tiba orang kata apa sekarang pickleball. Musim jual pickleball. So you tak tahu pickleball. You pergi tinggalkan ini, you masuk. Game dia lain. Kan? Jadi maknanya peluang tu jangan terpengaruh dengan peluang. Kadang-kadang peluang tu anggap sebagai bukan rezeki kita. Kita kena buat apa yang kita tahu. Fokus. Hari ni hari baru nak pakai baju perang. Belum turun ke medan sebenarnya. Dan saya fikir ini siri pertama yang sangat mengujakan. Memberikan kita banyak maklumat berharga. Rasa tak puas bercakap dengan Datuk Usamuddin ni sebab dia ada wisdom yang panjang. Hampir 50 tahun dalam dunia perniagaan dan telah sampai ke puncak dan kemudiannya melepaskan perniagaan ini untuk diuruskan oleh anak-anaknya. Dan dia masih dalam keadaan seperti dulu, ada masa untuk borak santai, ada masa untuk bersama keluarga, ada masa untuk bertemu kawan-kawan. Dan paling penting kita nak meminta sedikit masa berharga beliau itu untuk kita kongsikan buat ramai generasi yang akan datang. Jadi kalau orang bertanya, ramai yang dah baca buku Guru Bangsa Usahawan ini dan mengesyorkan kepada orang lain, ini adalah satu siri permulaan untuk kita gali lebih dalam lagi apa yang ada dalam pengalaman Datuk Usamuddin. Pengalaman yang sangat real tentang bisnes di daerah Nusantara ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih.